الحمد لله القائل له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk bekerja dengan iman, berkhidmat dengan amanah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, mimbar ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada seluruh warga kerja sempena sambutan Hari Pekerja pada tanggal 1 Mei 2025 yang lepas. Ketahuilah bahawa Hari Pekerja ini bukan sekadar satu cuti umum, tetapi suatu bentuk penghormatan terhadap segala usaha, keringat dan pengorbanan insan-insan yang gigih mencari rezeki secara halal. Hari Pekerja juga menjadi simbol kepada perjuangan menuntut hak dan keadilan di tempat kerja, serta dorongan untuk terus menyumbang kepada pembangunan umat dan negara dengan penuh amanah dan integriti. Dalam kesibukan mencari rezeki, seringkali kita lupa bahawa pekerjaan bukan sekadar rutin harian, tetapi medan ujian kepada kejujuran, disiplin dan ketulusan terhadap tugasan yang telah diamanahkan.
Seorang Muslim tidak bekerja hanya untuk menyara hidup, tetapi untuk menunaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Setiap tanggungjawab yang digalas bukan sahaja sebuah janji yang akan dipersoalkan oleh manusia semata-mata, tetapi kelak turut dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memerhati. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam memuliakan para pekerja sebagai insan yang wajib dilayan dengan ihsan, dijaga hak-haknya serta dipelihara kebajikannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ma'rur berkata, aku bertemu dengan Abu Dhar dan dia mengenakan sepasang pakaian. Begitu juga dengan hambanya. Aku bertanya tentang perbuatannya yang memberi hambanya pakaian sama dengannya. Dia menjawab, aku pernah bertengkar dengan seorang lelaki dan mencela dia dengan ibunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Dhar, adakah engkau mencela dia dan ibunya? Sesungguhnya engkau masih memiliki sifat jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah orang yang berkhidmat di bawah kuasa kalian. Sesiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberi makan kepadanya dari apa yang dia makan, dan memberi pakaian kepadanya dari apa yang dia pakai. Janganlah kalian memberikan beban yang tidak mampu ditanggung, dan jika kalian memberinya beban yang berat, bantulah mereka. Riwayat Bukhari. Mengambil pengajaran daripada hadis ini, dapatlah kita fahami bahawa Islam mengajar supaya para majikan tidak membebani pekerja di luar kemampuan mereka, sehingga menyebabkan mereka tidak mampu melakukan tugas dengan sebaiknya. Namun jika tugasan yang berat itu terpaksa dilaksanakan, berilah bantuan dan sokongan sewajarnya agar mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pekerja juga perlu menjalankan amanah yang diberi dengan penuh integriti dan bertanggungjawab. Sebagai para pekerja, kita harus sadar bahawa gaji yang diterima bukan sekadar imbuhan dunia, tetapi akan menjadi sumber keberkatan jika diperoleh melalui kejujuran, disiplin dan komitmen yang tulus. Malangnya masih wujud segelintir warga pekerja yang mengabaikan tanggungjawab ini. Amalan-amalan buruk seperti curi tulang, ponting kerja maupun culas dalam menjalankan tugas bukan sahaja boleh mencemarkan imej perkhidmatan, tetapi turut menghakis keberkatan rezeki yang diperoleh. Lebih membimbangkan menurut laporan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, kesalahan tidak hadir bertugas tanpa sebab munasabah atau ponting kerja merupakan punca paling kerap penjawat awam dikenakan tindakan tata tertib sejak tahun 2020 hingga 2022. Laporan ini memberi isyarat jelas bahawa kesedaran terhadap amanah kerja masih perlu diperkukuhkan. Justru marilah kita sama-sama memperbaiki sikap dan etika kerja, kerana rezeki yang berkat datang bersama usaha yang jujur dan tanggungjawab yang ditunaikan dengan ikhlas. Hadirin jemaat yang berbahagia, kehidupan seorang pekerja Muslim tidak terpisah daripada tuntutan agama. Segala tindak tanduk dan amal perbuatannya mestilah tunduk kepada hukum dan panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sahaja diucapkan dengan lisan, tetapi wajib dijelmakan
dalam setiap aspek pekerjaan seharian. Perlu kita sedar bahawa sebagai warga pekerja, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hamba dunia, bukan hamba majikan, dan bukan pula hamba kepada gaji atau haluan semata-mata. Kita juga bekerja bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, tetapi untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang kita lakukan dan Maha mengetahui apa yang kita perlukan. Oleh itu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah dan ditumpukan segala usaha dan pengharapan. Tiada pekerjaan yang sepatutnya dilakukan melainkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kuasa yang mampu meluaskan atau menyempitkan rezeki melainkan Dia. Sebagaimana firman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 12 yang telah dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, miliknya jualah anak kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dia memewahkan rezeki dan menyempitkan bagi sesiapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Dia mengetahui segala sesuatu. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedarlah bahawa iman dan tauhid merupakan asas utama dalam pembentukan akhlak mulia dan sahsiah diri yang beretika. Daripada akar iman yang kukuh akan lahirlah pekerja yang jujur, amanah, sabar, khusyuk dan ikhlas, syukur dan ikhlas. Dengan ikatan tauhid yang teguh, lahirnya pekerja yang senantiasa ingin bertaubat, bertawakal serta redha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala bersama usaha yang telah dilakukan. Sebaliknya, tanpa iman dan tauhid yang teguh, hati akan mudah dikuasai sifat-sifat yang merosakkan seperti hasad, dengki, dendam, tamak, bakhil, cinta dunia, gila jawatan dan lain-lain. Apabila hati telah dijangkiti sifat-sifat seperti ini, maka lahirlah pekerja yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sanggup menipu dan membuat penyelewengan sehingga menyebabkan kegirisan, memberi dan menerima rasuah, menyalahgunakan kedudukan, mengkhianati amanah walaupun mereka tahu tentang hukum dunia dan azab akhirat. Mengambil potongan dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ka'batan Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min husnin ila kanatin naru awlani." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh daging daripada sumber yang haram melainkan api neraka yang lebih layak baginya. Riwayat Tirmidzi. Hadis ini memberi pengajaran tegas bahawa setiap rezeki yang kita peroleh daripada sumber yang haram akan memberi kesan buruk, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Bahkan akan menjadi sebab seseorang itu dibakar oleh api neraka. Maka sangat penting untuk kita pastikan bahawa makanan, pendapatan dan segala rezeki kita datang daripada sumber yang halal lagi berkah. Justru itu, marilah kita membina semula kekuatan diri atas dasar iman dan takwa. Jadilah pekerja yang bukan hanya disenangi oleh orang-orang sekeliling, tetapi juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sematkanlah dalam diri kita untuk menjadi warga pekerja yang berdedikasi, yang akan menyumbang kepada masyarakat dan memberi nilai tambah kepada pembangunan umat dan negara.
Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, akhir khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk difahami dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Yang pertama, warga pekerja hendaklah menyedari bahawa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal adalah satu bentuk ibadah yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, warga pekerja perlu menginsafi bahawa sifat amanah, jujur serta berdisiplin dan komitmen adalah tunjang kepada keberkatan rezeki. Dan yang ketiga, umat Islam perlu meyakini bahawa kekuatan iman dan tauhid menjadikan seseorang pekerja itu senantiasa bersikap amanah, sabar, ikhlas dalam melaksanakan tugas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu dengan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat amalan kamu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui sesuatu yang baik dan yang nyata. Lalu Dia memberitahu kamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Surah At-Taubah ayat 105. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yawmil mubarak an taghshif 'anna qurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية
Jalalata Malikina Al-Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj Allahumma adi bil-auna wal-hidayata wal-tawfiq was-sihata was-salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Ya Allah, kukuhkanlah pegangan akidah umat Islam di negeri ini, akidah yang berteraskan ahli sunnah wal jamaah, yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر.